Biarlah aku. Pagi-pagi nak cantikkan diri. Kita nak pergi makan. Orang kat belakang ni ada pepok. Kau ingat orang kita pun berecu kat luar. Dia kata kita, dia kata dia pula yang bergencu. Kau tengok. Kau tengok. Paku dulang, paku serepik. Hari ni kita akan bawa mereka pergi makan kat luar. Kita pergi makan apa? Sabar menanti korang nak kena tunggu sekejap. Kita tengah cantikkan muka kat dalam Grab ni. Dia kata kita berdandan pula. Padahal dia pakai lipstick. Kau tengok Kak Ruby kau dengan Kak Norma kau. Dua-dua masak handal-handal. Jangan marah. Termasuk masuk baju hijau ni. Jadi kita nak pergi makan ni kat situ. Kita nak tengok sedap ke tak sedap. Tak sedap, kena empuk. Kalau sedap, korang datang. Nice, come lah. Okay, not nice. Inilah namanya tulang dia pok. Asam pedas tulang dia pok. Dan juga asam pedas ayam. Boleh. Terima kasih. Asam pedas gepok adalah asam pedas tulang. Asam pedas ayam. Okay. Hari ni kita ada tetamu undangan. Alamak. Okay. Tetamu undangan kita adalah masak orang masak yang handal-handal yang bermain. Dulu Kak Norma ni ada kedai tau dekat Pasar Gilang lama tadi Tepi toilet. tepi toilet sebelum roboh sebelum roboh ada kedai kat situ kalau korang kenal Kak Norma. Okey. Dia masak memang power. Ini memang power. Aku dah try sikit. Nampak ni dah standby. Makan bismillah. Makan sama. Makan bismillah. Makan semua. Makan bismillah. Makan semua. Ya, Sisi. Tengok dia lalu lalang. Boleh kat rumah? Boleh. Ni tulang ke apa? Tulang Ni Rumah ambil tulang. tulang. Kak Ruby ambil apa? Ayam ke tulang? Tulang. Tulang Wah, ni I punya favourite. Telur ikan mayung. Telur ikan mayung. Mayung tu nama tempat mayung lah. Ni telur ikan mayung ni. Telur ikan mayung. Okay, Mayung tu ikan duri kami. Ya, telur ikan duri, korek. Ni telur ikan duri yang dia kena masak dengan cara yang agak berbeza untuk telur ikan ni. This fish roll is ikan parang fish. Kalau asam pedas, korang pilih lah. Telur ikan Pak Mayung ni sedap. Dia datang dengan set dengan telur asin, come with salted egg, kacang buncis, kacang botol, timun, cucumber, cherry tomato. Nak kuah lagi lah, sedap kuah dia. Kuah dia sedap. The gravy is very nice. The asam gravy is very good. Okay. Must come here and eat fresh. Morning, rice hot. 5 minit je. Also datang dengan sambal belacan. Telur ikan parang. Mayung tu bukan nama ikan. Mayung tu nama tempat. Okay. Ikan duri, sorry. Dua-dua cakap Telur ikan duri. Siapa suka? Dia macam ada pecah-pecah bubble kat dalam. Sedap. Tongson jangan lupa dia nyonyok tongson Jangan pecah pula tu kan. Dia keluar. Keluar tu. Nyonyot. Alamak. Asam pedas dia semua sedap. Asam pedas dia box, asam pedas ayam, asam pedas telur mayung. Sedap. Semua kata sedap pas.
all say very nice. So, tak boleh nafikan, mesti nak kena datang sini Asam pedas Johor by Nikma, Puncak Kompleks. Dah rasa baru Food court. tahu. Dah rasa baru tahu. Kau dengar tak? First time dia makan telur mayung. Dia first time dia makan telur mayung. Apa rasa dia sedap? Meletup-letup. Betul-betul. Macam makan ni lah. Macam makan belon dia masuk dalam kerupuk hilang. She first time eat the fish roll and she find it very surprising and fascinating about the egg roll because the egg roll pop inside her mouth. Gitu. Sampai pedas je. Power. Habis kat rumah kerenyamkan tulang ni. Alamak. Buat tengok habis terlumpang. Semua kat dalam clay pot. Everything is in clay pot. Bungkus don't forget to bungkus. Jangan lupa Bungkus apa Bik? Kepala ikan Kepala ikan. Kepala ikan. Okey, siapa nak tapau, dia can also tapau take away. Awak boleh masuk ke Nikma Asam Pedas ataupun Nikma Dessert order dengan diorang dekat TikTok. Nampak kepala dua mata Jangan lupa masih ada nyawa datang sini makan. Nanti menyesal. Ada ekor setengah ikan merah. Biasa pagi-pagi memang ada kuih-kuih daun dia. Okey. Nasi lemak Malaysia ataupun nasi lemak lauk. Dan juga kuih-kuih yang ada dan tersedia di sini. Macam-macam kuih ada Dia dah ada tukar konsep sikit lah. Okay, takkan hari-hari nak sama je kuih. Tengok. Tahu bergedil pun ada. Kopi muffin. Bubur sumsum. Dan juga putri salad yang popular ni. Kuih bakar. Lupa Raya Haji nanti. Ni kat sini. Ya, saya datang sini hari ni. Beli apa kak hari ni? Jangan dah tunggu. Puncak Kompleks Food Court, Shoe and Chat. Daripada taxi stand awak kena masuk dalam, lepaskan NTUC, sebelah belakang dalam sekali. Food Court, Puncak Kompleks. Asam Pedas Johor. Datanglah. Lemak. Sedap kan? Ada dua lah, seorang satu lah. Lemak. Sedap Sedap Cik Amy. Sekarang orang buat sendiri. Dah tak panggil orang luar buat. Orang buat sendiri sekarang. Dia punya tepung rasa. Tengok Mama mana satu Mama. Yang ni ubi ni lepat Nagasari ubi. Lepas pisang Yeah. Lepas pisang. Takkan aku dah cakap. Ni lah tukang masak yang andal lah. Tengok. Dah tahu pisang ubi. Fresh Ni diorang masak pagi pukul 45. Tak ada. Jangan lupa bungkus bawa balik puas hati. Tak apa. Bungkus saya bawa balik puas hati. Maksudnya masih hidup cekik. Inilah kawan baik kita. Mana tak? Tengok lawan.